Hai, saya Fidina, pengacara Drag Channel anda. Seperti yang kawan-kawan boleh lihat, kami akan berbuka puasa bersama-sama. Jom kita saksikan. Jom kita dengarkan ucapan tetamu-tetamu yang hadir pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tahniah kepada semualah, khususnya kepada Ustaz Guru Besar SK Pacu Merah yang bersama dengan Jawatankuasa PIBG dan guru-guru lah di SK Pacu Merah kita ini yang dapat melaksanakan program iftar bersama dengan anak-anak kita, warga sekolah, dan juga di belakang kita ni adanya anak-anak yatim yang diraikan bersama, dan tahniah akan dapat mengadakan program ini. Dan salah satu bendanya melalui program majlis berbuka puasa secara ramai-ramai ini dapat merapatkan kasih sayang di antara anak-anak kita dan kasihnya kepada sekolah yang menjadi satu acara besar bagi kementerian kita untuk kehadiran ke sekolah. Cinta kepada sekolah, untuk hadir ke sekolah, itu satu makna yang agak besar dan boleh memberikan impak yang besar kepada kehadiran sekolah dengan kehadiran mak ayah dan sebagainya ke majlis-majlis seumpama ini. Dan insya-Allah melalui program-program seumpama ini kita boleh rapatkan baliklah di kalangan warga, pendidik dan juga ibu ayah bagi anak-anak kita di sini. Insya-Allah segala permasalahan di sekolah akan dapat diselesaikan. Tahniah cikgu ucapkan sekali lagi untuk seluruh warga sekolah, khususnya Ustaz Yahya yang sebagai selaku peneraju di SK Pacu Merah kita ini. Sekian, terima kasih. Selesai sudah iftar Ramadan kita pada tahun ini. Semoga berjumpa lagi di tahun hadapan. Sekian, saya Fidina, pengacara Drag Channel anda. Bye.